di mahkamah syahadatul zur tu sangat memaharajalila. Betul tak? Bergantung kepada pitih, bergantung kepada wang. Ini bersalah, yes, dibagi duit, si fulan tak bersalah. Si fulan tak bersalah sebab tak bagi duit, tetap salah. Dan bahkan ini bukan hanya lawyer, tahu lawyer? Pengacara. Lawyer, pengacara, kadang-kadang dia buat sebuah cerita, jadi seolah-olah benda yang salah dibelakan di hadapan mahkamah, di hadapan hakim, nanti diputuskan si fulan tak bersalah. Lawyer ni bahaya, duit ni memang bahaya. Lawyer ni ibarat main api, tak pandai-pandai, dengan dia terbakar sekali. Kalau seandainya dia membela yang benar, yang dhaif dia bantu, maka dia dapat pahala dan duitnya halal. Tetapi kalau dia dah tahu ini salah, dia bela juga sebab dia dapat duitnya haram dan dia berdosa. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka nerakalah yang layak untuknya. Mungkin hari ini dia bercakap hebat dan dia belakan isu tersebut sehingga orang yang bersalah dikatakan tak bersalah. Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu bergantung kepada amalan. Suatu hari dia atau keluarga dia akan menjadi mangsa dan si suspek akan bayar lawyer yang lebih fasih, lebih hebat lagi sehingga dia yang bersalah menjadi tak bersalah. Al jaza' min jinsil amal.